Assalamualaikum, salam sejahtera. Esok nak raya haji. So hari ni kena prepare lemang. Ini bahan-bahan dia: pulut. Saya sediakan 2 kilo pulut. Kita akan rendam pulut ni. Dan kelapa. Ini kelapa parut 4 biji supaya dia lebih rasa lemak. Ini acuan lemang 7 acuan. Ini batang lemang dia panjang sikit. Yang ni kita boleh isi 300 gram pulut kering. So ada 7 batang sini. So, kita akan rendam 2 kilo lebih sikit lah. So kita akan masak. Ni oven dia yang akan kita gunakan. Ini pulut 2 kilo lebih yang kita dah rendam selama 3 hingga 4 jam dan kita toskan. Kita nak gunakan untuk buat lemang. First acuan dia ni kita kena sadutkan dengan daun pisang dulu sebelum kita isikan dengan pulut. Dan kita letak bahagian sini di dalam. Kita tutup, tekan sikit, kita masukkan dalam acuan yang kita lagi macam tu. Kita kena acuan kita dah kita sadut dengan daun pisang. Kita boleh isikan dengan pulut dan santan. Sekarang kita isikan dengan pulut dulu. Isi sampai penuh macam ni. Kita tepuk-tepukkan supaya pulut tu turun. Dia dah turun, kita tambah lagi. So kita isi lebih kurang 1 inci lagi daripada atas ni. Sebab nanti bila kita masak dia akan kembang, dia naik ke atas. Semua pulut kita dah isikan dalam acuan lemang ni. So kita nak letakkan santan, lepas tu kita akan bakar. Ini 2 liter santan yang kita proses daripada 4 biji kelapa tadi. So ni kita nak letakkan garam. Setiap 1 liter ni kita letakkan 15 gram garam. 5 gram. 6 gram. Kita letakkan. So yang ni pun sama. Kacau ni. Santan ni kita masukkan dalam ni lah, cuk lemang ni. Isi sampai penuh lah. Kita dah siap isi pulut dan santan. Kita akan letakkan ni atas dapur. Kita masak lemang guna dapur gas ni. Dan api dia ni saiz kecil je. So oven ni kita akan letakkan atas dapur ni. Kita letakkan kita masak 1 jam setengah dengan api yang kecil je. Kita masak dengan api yang kecil je macam tu. Sebab kita nak suhu dalam lingkungan 170 darjah sentigrade.
Dan kita masak dalam masa 1,5 jam hingga 2 jam macam tu. Kita dah bakar lemang ni 1,5 jam lebih kurang. Kita tengok sini. Lemang ni pun dah masak sampai elok berminyak. Satu lagi yang ni. Sama juga masak elok minyak. Semua dah masak. Kita boleh tukar api lah. Dan kita biarkan dia sejuk kat sini. Dan kita nak potong lemang ni untuk kita hidangkan untuk makan pagi raya ni. Ini. Bahagian ujung dia. Masak elok je tapi dia agak lembik sikit, jadi kita asingkan lah. Kita potong pendek-pendek Untuk lembut berminyak Kita dapat ni penuh. Okey, dah siap. Dia sedia untuk dihidangkan. Ni hidangan untuk hari raya haji ni. Ni lemang yang kita dah potong tadi. Kita makan dengan ni ayam. Lepas tu kita ada rendang. Ni memang sedap kalau makan dengan lemang. Ada inilah lauk ni untuk raya. Semua dah siap, boleh makan sekejap lagi.